Ada satu konsep ya, iaitu satu sel bernama PKA. PKA ni dia menghalang kita dari menggantikan sel kanser atau toksik atau dah rosak atau sel tua pun, dan dia perlu 72 jam berpuasa. Buka puasanya dengan air kosong atau teh saja atau garam sedikit. Dia lain daripada autofagi. Autofagi ini ialah 12 jam pun dia berlaku, ya. Tapi dia perlu 72 jam. Dalam kajian mereka kata 72 jam ada satu switch dia akan diputarkan, dia akan flip. Sebenarnya sel ini PKA dengan IGF-1 ini semua kajian saintifik untuk buktikan puasa dah bagus. Tapi kalau nak ganti sel-sel rosak lah, kerana vaksin ke, toksik ke, kanser ke, lepas kemoterapi, sel kita boleh dijana baru, boleh awet muda, tak payah pakai macam-macam benda palsu, racun, toksik dan mahal. Ini ada kajian semua sini. Jadi saya kongsikan. Dia kata autofagi ni mula 48 ke 72 jam. Ya. Tetapi yang betul-betul berlaku ialah ini. 72 jam protein kinase A. Ya. Anda boleh Google lah. Saya dah Google. PKA cell 72 fast stem cell sleep, macam-macam dia tunjuk, macam-macam diagram dia tunjuk apa akan berlaku dalam sel kita. Pendek kata, dia akan menggantikan sel lama, sel rosak, benar dia reboot sistem imun, stem cell. Dr. Mahathir pun mengaku dia ada injek darah stem cell. Kita tak dapat injek lah, mahal benda tu, beribu-ribu. Tapi dia berlaku bila kamu makan semula, bila berbuka puasa, baru sel itu tiba timbul. Mula berpuasa itu dia padamkan sel tu, padam, dah 72 jam, mana 3 hari dah berbuka itu. Jangan gula, jangan karbohidrat, jangan tepung semua tu. Saya buka puasa pun dengan sumsum, sup sumsum, ya. Dan nasi hitam yang orang kata pulut tu. Saya campur dengan nasi perang sikit. Minum teh, cuka apple ke, buah-buahan sikit ke. Organik lah, semua organik. Tidak ada proses mi, roti semua, tak ada. Mengaku. Jadi 72 jam. Malam ketiga ini berlaku begini. Badan kita ni bila kita buka puasa, dia masih beritahu diri dia, "Yup, kita masih ada makanan lah, yup, jangan takut. Yup, kita masih ada makanan." Tapi kalau malam kedua, dia dah risau dah. Ada makanan ke tidak? Masuk malam ketiga, kalau kita bagi dia makan di bawah 72 jam, dia rasa kita masih selamat, jangan tutup switch. Jangan tutup switch yang jaga sel itu makin tua tu. Tapi kalau malam ketiga pun tak ada makan 72 jam, dia trigger. Sel tu kata mampus. Yup, kita dah tak ada makanan ni, macam mana nak buat ni? Tuan rumah kita tak bagi makanan. Masa itu kita makan. Tapi makan pun jagalah, jangan tiba-tiba makan banyak, kita boleh terkejut, boleh sakit jantung. Makan benda yang sedikit, air cuka, garam, rehat sekejap. Makan makanan yang seperti orang kata macam jangan tepung langsung, jangan karbohidrat, sedikit air sumsum, sedikit air buah, air watermelon bagus, air kelapa, lepas tu rehat 1-2 jam kerana sistem tu dah tidur. Okey, jadi berkongsi ini saya Cina Pek Ridwan Diun dalam Facebook saya kongsi demi untuk kebaikan umat kita lah. Saya ada kongsi di sini. Sains buktikan berpuasa bulan Ramadan bisa lawan kanser vek. Artikel penuh dalam komen. Saya adalah letak dalam komen sini, ya. Okey. Sekian. Assalamualaikum.